hantu kembali lagi. Wah. Oh, ni anak-anaknya tu ni. Bibi. Ya, ada 2 ekor anak orang hutan dekat sini. Yang ini nama dia Boboy dan juga Karina berusia 3 tahun. Mereka memang lahir kat sini lah kan? Mereka lahir dekat sini dan mereka duduk dekat belakang ni. Sebenarnya tujuan dia mereka akan tengok orang hutan dewasa buat apa, diorang akan tengok dan diorang akan belajar. Oh, itulah mereka belajar juga macam kita kan? Yalah, kita pastikan. Kak Syida, mereka ni memang adik-beradik ke? Bukan. Oh. Kawan. Kawan baik sebenarnya. Oh, kawan baik. Pasal tu mereka nampak agak rapat. Betul lah, macam manusia juga kan. Berkawan, adik rapat. Macam tu lah. Jadi, ni nampak macam penghujung ni terowong ni. Ada lagi ke lepas ni? Tak ada Dah habis. Oh. Habis. Nampaknya macam tu je lah. Tapi kawan-kawan jangan risau tau. Sebab lepas ni kita pasti akan datang sini lagi. Sebab bas ada satu matlamat ni. Selamat. Nak ajak kawan-kawan semua rasai sendiri macam mana. Apa perasaannya kalau kita sendiri membantu untuk memelihara orang hutan ni ataupun hidupan liar lain. Boleh kan Kak Syida? Boleh. Macam itulah. Jadi kami rasa kami nak habiskan dulu dengan kawan-kawan di rumah tu. TV apa lagi kawan-kawan dah tunggu tu? Kawan-kawan, saksikanlah soalan kuis minggu ini. Saksikan. Soalan kuis hari ini. Nyatakan nama bagi hos-hos Kids on 2 yang mengikuti pengembaraan pada episod kali ini. Apakah fungsi utama piring pipi pada pipi orang utan jantan? Pemenang kuis episod ke-110 jatuh kepada Siti Halijah binti Asmuni dari Ipoh, Perak, Darul Rizwan. Kawan-kawan, jawablah soalan tersebut dan menangilah hadiah-hadiah yang menarik. Saksikanlah hadiah-hadiah tersebut. Pemenang kuis akan mendapat hadiah hebat sumbangan Bank Simpanan Nasional berupa akaun Giro Kelab Penabung Muda berjumlah RM150 Malaysia. Hamper buku cerita yang terbaik sumbangan Karnadia. Voucher Da Vinci Creative Kids iaitu pendaftaran percuma dan baju tee serta cenderahati istimewa Kids on 2 berupa sehelai baju tee. Pastikan setiap penyertaan mempunyai butiran lengkap seperti berikut. Nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat penuh dan nombor telefon. Ke alamat Kids on 2 nombor 31 Jalan DBP Dolomite Business Park 68100 Batu Caves, Selangor, Darul Ehsan atau emailkan ke interaktif@kidson2.tv. Tunggu apa lagi? Hantarlah segera. Ataupun kawan-kawan boleh menghantarnya ke alamat yang tertera di bawah ini atau emailkannya ke interaktif@kidson2.tv. Baiklah kawan-kawan, sehingga kita berjumpa lagi di hari dan lain waktu yang sama dalam Kemara Kids on 2 hanya di TV2. Jumpa lagi. Tata.